Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Rain Snow Channel. Video kali ini adalah berkaitan aktiviti Abang Rain bersama keluarga ke iCity Waterworld. Okey, memandangkan Abang Rain bermalam di Wyndham Hotel, so Abang Rain dapat 2 tiket FOC free. Dan harga tiket untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah RM32 seorang. Okey, dekat pintu masuk iCity Waterworld ni, so staff dia akan check kita punya bag semua lah. So tak boleh bawa makanan langsung, termasuklah air mineral. Tapi kalau air tu dibawa dalam tumbler, okey, yang tu boleh dibawa masuk. Kita kat mana ni? Swimming pool. Okey, Abang ni sampai dekat iCity Waterworld ni dalam pukul 11 pagi lah. So kalau kau tengok, semua payung-payung ni memang dah penuh dengan orang lah. Yang ujung sekali tu adalah Vuvuzela. So korang boleh pergi kat sana, 4 orang boleh naik satu pelampung. Okeylah, apa-apa pun, jom kita enjoy the moment. Kita test dulu budak kecil, boleh ke tak? Boleh dekat tengah pula? Boleh. Boleh pegang. Okey dah. Naik apa ni? Pelampung besar ni. Nisa dah depan. Jadi di sini. Pegang kuat tau. Bye-bye semua. Woohoo! Satu, dua, tiga. Woohoo! Habis. Oh, Lisa pula, tengok sikit. Okay, cepat Lisa. Woohoo! Slow dia. Go. Lisa kat mana sekarang? iCity. Oh. Best tak? Okay, kita nak main apa lah lepas ni? Main sungai? Okay, jom. Main sungai. Dah, cepat dapatkan tadi. Cepat. Lisa kat mana? Hai guys, kita nak turun longsor. Okey, jom 1, 2, 3. Aduh, tu. Di belakang lah.
dah dekat mana ni? Kita ada orang yang main kanak-kanak. Lepas ada sungai, ada kampung. Oh, okey, barulah nampak ombak dia. Terima kasih Waterworld ICT. Jumpa lagi tahun depan.